ni dah biasa kan. Aku tak boleh bayangkan dia pakai baju perempuan macam mana. Kan design buat lagi perempuan kan. Tapi dia suruh pakai aku tak tahan tu. Okay. Lepas tu dia ada satu course ni, dia panggil pensyarah ni khas untuk popet. Tahu popet? Dia belajar macam tu. Kira kau gerakkan mulut dia ke macam dia mana? patung dia bagi. Dia suruh itu 6 bulan tu mesti ada course, mesti dia ajar dia pergi apa bawa dia pergi show. Apa kesinambungan belajar benda tu sebenarnya? Aku tak tahu lah. Beri confident kat kau ke apa ke? Tak tahulah. Kau kena buat show kat depan orang ramai? Tak, dia bawa pergi tunjuk show lah. Tapi memang kat student dia tak kena buat pertunjukan lah. Okey. Kira bagi orang cakap exposure lah. Exposure lah. Okey. So macam mana boleh start pegang kamera dekat college? Lepas tu college tu kan multimedia video. So kamera dia ajar. Editing dia ajar juga. Time kat sana editing pakai apa? Software apa? Adobe Premiere. Adobe Premiere Pro macam tadi lah. Lebih kurang lah. Okey.